Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Sabtu, tepat 7 bulan 2, 2569. Bersama dengan tepat 18 Syakban 1447 Hijrah. Ada lagi 12 hari kita nak masuk bulan puasa. Nah, cuklah tu baik perakak dah nah. Kata nak tengok anak bulan, nak menentukan bulan puasa lah 1 Ramadan tu, nak tengok tepat 18 lah. Tepat 18 ni hari gapo? Saya nak tengok tepat 18 ni hari Rabu. Nah, hari Rabu tepat 18 lah atau nak tengok nak bulan. Kalau nampak tepat 19 hari Khamis tu kita puasa. Kalau nampak, kalau tak nampak pergi puasa hari Jumaat tepat 20. Tu. Nah, kalau nampak 18 tu 19 kita puasa nah. Kita mari dengar berita kita pula nah. Kita pergi di Saharak. Surat khabar Saharak tu baik berita pagi ni kata hak Saharak dengan Iraq di sorak di Oman tu tak berjaya. Sorak tak jatuh, tak makna tu lom tak berjaya nah. Sebab tu lah surat khabar atau nak perih tak lama dah. Kalau sorak tak berjaya mesti kena perih di antara Saharak dengan Iraq. Hak ni surat khabar hak Saharak tu baik sendiri nah. Nah kata kalau sorak tak berjaya perih boleh jadi berlaku. Ni hari ni pagi ni saya tengok nah. Habis tema tu. Kita pergi tengok tray tu baik sampat tu baik kecek dengan surat khabar surat khabar hak Saharak juga nah. Dia kata dia tak biasa jumpa lagi baik ni surat hak dia hantar ikut dia hantar pergi negeri mana nah. Ketua negeri tu kena ambil baca surat dia, tapi dia kata surat dia cut main tu, surat hak dia kirim kepada ketua hak tinggi dalam Iraq Kamani itu tak siapa jauh nanti nah. Orang bawah pada ketua saat ni tu mai tahu surat hak dia hantar cut main lah. Mai hak dia tagi siapa kepada ketua tu dia mau tak tengah jalan dia tu. Dia tak berasa duka cita. Hak ni trend tu baik kecek. Sebab ni lah boleh jadi juga. Trend aduk barang. Trend jadi tok save tak berjaya sebab sorak ni boleh jadi buku ni dah ni. Surat hak trend hantar kepada Kamani itu tak siapa tu kena tak tengah jalan. Tu nah. Habis tema tu. Kita pergi tengok balik Isra pula. Surat khabar Isra tu baik royak juga pagi ni kata Nayuk Isra dia pergi jumpa, pergi minta kot tres sendiri kata dia sendiri nak book, nak serai Iraq. Tu. Kalau Saharak nak sorak dia tadi dia sendiri nak pergi book dulu, nak pergi serai dulu. Tok sen nanti Saharak dah. Dia pergi minta izin lah. Kalau Saharak tak boleh, dia nak serai dulu. Nak pergi bank dulu dari Iraq tu. Tok sen nanti Saharak dah. Tapi dia tak berani juga. Dia nak minta izin Saharak dulu. Saharak beri kendak tu tak cerak lagi. Nah, kalau Saharak beri tu, mungkin Isra tak dia nak pergi bank dulu pada Saharak lagi. Hak ni surat khabar hak Isra tu baik oyak hari ni juga. Kata Nayuk buat dia pergi minta ke Saharak nak pergi bank tok sen nanti Saharak. Tapi tak ada berita ni kata trend ni sanggup kedak suruh Isra pergi bank dulu ni. Tak ada tu baik berita lagi nah. Habis tema tu. Kita pergi balik Ghazah pula, buku Ghazah pula nah. Ada seorang nak wikrak. Nak wikrak, lepas tu penulis penulis buku lah, hidup tulis buku banyak dah tulis ni. Lepas tu dia tanya kepada Mamu Abbas lah mudah kata. Tanya kepada Raja Ghazah, Raja Palis hak dok belah ni West Bank tu. Dia kata Raja Balis ni ataupun Mamu Abbas ni lah duk minta duk suruh bemah ni suruh senjata.
Dah duk minta juga usul bemah serah senjata. Tapi dia kata geno tak gi minta, tak gi suruh buat Isra serah senjata tek balik West Bank tu. Duk pedih nak hari, orang West Bank nak ingat nak hari, mati nak hari. Geno tak suruh demo tu serah tek senjata. Duk gi suruh bemah serah semata balik Wazah tu. Hak ni seorang penulis dia gi kata kata berkata ini wis hafal kepada Mamu Abah. Mamu Abah lah hak duk suruh sangat hak kita duk ingat berita nah. Mamu Abah ni suruh bemah serah senjata, suruh tubik daripada Wazah. Tapi geno balik wis Bank tak suruh for Isra tubik tek serah senjata tek. Duk mai balik bemah semata. Hak ni seorang penulis. Lepas tu nak wikrokkan yang tubik tanya balik kaja palis belah West Bank. Faham nah. Saya duk tengok komen hak demo tulis bawah tu faham belaka saya royak berita ni faham. Lepas tu mudah kau cai ngai, faham mudah. Hak tu terima kasih nah. Terima kasih banyak-banyak duk tengok nah hari nah. Kita lagi nah hak ni balik West Bank lagi nah. Puak Isra jadi kerak pi, kerak ai. Balik West Bank ni hari Rabu. Hari Rabu yang lepas baru ni nah. Kerak ai di mana? Kerak pi di mana? Jadi kerak ai dengan api ni satu samnangan, satu tempat hijau hak sangat pacacat. Sahabat cacat di mana duk kerja untuk orang Wazah, untuk orang West Bank. Duk tolong sahabat cacat duk tolong. Merai hari Rabu ni for Isra kerak pi, kerak ai. Di Samnangan saat ni, di tempat kerja saat ni. Tu. Ya, dia tak sewi kerja, tak sewi tolong nah. Baru ni dia kata ada anggota sahabat cacat duk barang jadi bemah. Duk tolong bemah. Baru ni dia kata dah sekali. Hari ni dia pergi kerak pi, kerak ai. Balik West Bank nah. Habis dia macam lah. Kita pergi tengok gapo pula ni. Pada sekadar ni pagi ni berita sekadar ni lah petai hari ataupun malam hari kita mendengar pula berita nah. Berita saya nak baca nak hari walaupun sikit kita boleh dengar juga.ความคืบหน้าkeadaan hak duk jadi dalam Wazah di Iraq, lepas tu serata dunia saya baca. Tu nah. Lepas tu ada pihak nak tambah, boleh tambah berita nah. Doa kita mesti nak doa Wazah sebab saudara kita belakang nah. Dia tak doa kosok hak bemah kata dah dulu nah Abu Besar kata dia tak doa nah pergi jawab kok Tuhan sendiri duk tolong kedok orang Wazah walaupun nak pergi tolong bedai tak leh duit tak leh wui tak ada kuasa doa sekarang kita boleh buat tu pergi jawab sendiri dengan Tuhan tolong dok orang Wazah tu pagi ni sekadar ni nah Islam ya Allah nah belum sebar nah tengok banyak lagi. Bagi sekadar ni jumpa malam hari. Assalamualaikum.